Dan Bukit Tambun, saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Seri Yang di-Pertua, hari ini saya berdiri bukan sekadar sebagai seorang wanita, tetapi sebagai suara daripada nadi bangsa ini. Perbahasan saya adalah wanita bukan pelengkap tapi pemimpin masa depan. Sudah tiba masanya dunia berhenti melihat wanita hanya sebagai bayang kepada kejayaan, sedangkan kitalah yang membina asasnya dalam diam, dalam sabar dan dalam kekuatan yang tak selalu orang nampak. Peranan wanita hari ini, Datuk Seri Speaker, hari ini wanita bukan lagi penonton di tepi pentas. Kita yang mendidik generasi, menjaga ekonomi keluarga, mengurus masyarakat dan berdiri di barisan hadapan ketika krisis melanda. Kita membuktikan bahawa kepimpinan bukan tentang siapa yang paling lantang, tapi siapa yang paling bertanggungjawab ketika keadaan paling sukar. Wanita bukan hanya penyokong kejayaan, tapi penggerak utama perubahan, sama ada di rumah, di tempat kerja dan di ruang komuniti. Nilai kepimpinan wanita, Datuk Seri Speaker, wanita memimpin bukan dengan ego, tapi dengan hikmah. Bukan dengan tekanan, tetapi dengan kasih sayang. Dunia yang penuh konflik hari ini perlukan kepimpinan yang lembut tapi tegas, yang berani tapi beradab, yang mampu menenangkan bila semua orang sedang bertengkar. Itulah kelebihan wanita. Dia bukan lemah tapi kuat dengan cara yang berjiwa halus. Wanita dan politik, Datuk Seri Speaker, sebab itu sudah tiba masanya lebih ramai wanita melangkah masuk ke ruang politik dan kepimpinan. Kita tak minta istimewa, kita cuma minta ruang dan peluang diberikan untuk membina dasar yang adil, suara yang seimbang dan masa depan yang lebih matang. Bila wanita diberi ruang, masyarakat akan menjadi lebih aman, dasar menjadi lebih manusiawi dan negeri menjadi lebih maju. Sidang Dewan yang saya muliakan, wanita bukan pelengkap, kita adalah pembentuk. Kita bukan sekadar berdiri di belakang nama besar, kita sedang melakar sejarah dengan tangan sendiri. Dan jika anda masih ragu, ingatlah, setiap pemimpin yang hebat lahir dari didikan seorang wanita yang tabah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Kemudian saya nak silakan Pengkalan Kota. Assalamualaikum. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Apabila kita berbincang tentang kemampanan, ia bukan sekadar soal menjaga alam sekitar. Kemampanan sebenarnya mencukupi pembangunan ekonomi, sosial dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Dalam konteks ini, wanita memainkan peranan amat penting sebagai pendidik, pemimpin komuniti, keusahawanan dan penjagaan nilai murni dalam keluarga serta masyarakat. Kerajaan sentiasa komited memperkasakan wanita melalui dasar-dasar yang jelas dan mempaksikan realiti semasa. Antaranya termasuk agenda wanita madani, pelan tindakan wanita dalam ekonomi dan program keusahawanan hijau serta digital. Langkah-langkah ini membuktikan bahawa kerajaan bukan hanya bercakap tentang kemampanan, tetapi melaksanakan melalui peluang-peluang, bimbingan dan sokongan yang menyeluruh. Datuk Seri Yang di-Pertua, kita dapat melihat kini ramai wanita tampil sebagai peneraju dalam berbagai bidang. Mereka melibatkan etik dalam perniagaan. Datuk Seri, mohon bagi laluan untuk mencelah. Boleh sikit? Saya teruskan. Pengkalan Kota. Sikit je. Boleh? Boleh. Minta maaf. Okey, terima kasih. Ketika YB memperkatakan tentang usaha kerajaan perlu memperkasakan wanita, bagaimana kerajaan negeri nak mengatasi masalah lambakan siswazah wanita yang meningkat kepada 55.8% yang tak dikerja, menganggur, dah masuk universiti, pandai, bijak pandai, habis belajar universiti tak ada kerja. Apa inisiatif kerajaan negeri untuk mengatasi itu dahulu, baru boleh mengaku bahawa kerajaan negeri ini berusaha dan berjaya membantu golongan wanita mempertingkatkan diri dalam pelbagai bidang. Terima kasih. Okey, dalam soal ini saya Ni,
Saya bagi dalam apa? You sebut exco nanti jawab sudah lah. Saya minta, okey, saya minta Esko bagi jawapan. Selalunya kalau nak minta pencerahan adalah apa-apa yang bersangkut ucapan bahasa yang berhormat yang sedang berucap. Kalau nak tanya soalan yang di luar ucapan bahasa beliau, selalunya yang berhormat itu akan corner sajalah. Nah, nanti minta exco jawab. Okey. Taktik itulah. Okey. Saya sambungkan Okey. Saya ambil kat mana ni? Kerajaan sentiasa komited memperkasakan wanita melalui dasar-dasar yang jelas dan mempaksikan realiti semasa. Antaranya termasuk agenda wanita madani, pelan tindakan wanita dalam ekonomi dan program keusahawanan hijau serta digital. Langkah-langkah ini membuktikan bahawa kerajaan bukan hanya bercakap tentang kemampanan tetapi melaksanakan melalui peluang bimbingan sokongan yang menyeluruh. Datuk Seri Yang di-Pertua, kita dapat lihat ramai wanita tampil sebagai peneraju dalam pelbagai bidang. Mereka terlibat aktif dalam perniagaan mesra alam, pertanian bandar, projek sekitar semula komuniti. Usaha ini mungkin nampak kecil tetapi kesannya amat besar terhadap kesejahteraan jangka panjang negara. Ini semangat sebenar Malaysia Madani dalam membina kemajuan dan yang seimbang dari segi ekonomi sosial alam sekitar. Kerajaan percaya apabila wanita diperkasa, kemampanan akan menjadi realiti. Wanita bukan bebanan, sebaliknya kekuatan menjamin masa depan lestari untuk generasi akan datang. Mereka bukan sekadar pelengkap pembangunan tetapi pemangkin yang menggerakkan perubahan. Seperti kata pepatah, jika kita mendidik seorang wanita, kita mendidik satu bangsa. Maka memperkasakan wanita bererti mengukuhkan masa depan negara. Datuk Seri Yang di-Pertua, mari kita bersama-sama mengiktiraf wanita bukan hanya sebagai penggerak keluarga tetapi juga sebagai tiang kemampanan negara. Ini semangat sebenar wanita Malaysia yang berdaya tahan, berilmu dan berwawasan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Penggalang Kota.